Melayu merempat di bumi sendiri. Kau pernah dengar perkataan ni kan? Bangsa Melayu, orang Melayu merempat di bumi sendiri. Yang miskin Melayu, yang hisap dadah ramai Melayu, yang mencuri, mencopet, merompak, menyamun, yang kecil-kecilan, yang senang cerita walaupun jenayah yang bodoh-bodoh ni, Melayu yang ramai. Jenayah yang pandai-pandai, bukan Melayu. Tak ramai Melayu. Jadi kenapa ia boleh berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang dah jadi ni? Daripada zaman lama lah Tok Kadut sampai ke hari ni, Melayu merempat di bumi sendiri. Ini perkataan yang agak sinonim. Pengemis ramai Melayu, buang anak ramai Melayu, tanah Melayu tergadai jual, ada jalan saja jual, turun daripada harta bapa turun kepada anak, anak jual habis. Tapi adakah salah orang Cina? Adakah ini salah bangsa Cina? Bangsa Cina mereka beli, mereka adalah orang yang mengambil peluang. Apa salah mereka? Mereka ada duit, dia beli tanah Melayu, dia beli tanah freehold ataupun tanah hak milik bebas Melayu yang dulu dia beli. Dia tak boleh rompak pun tanah, mana mungkin. Tapi kenapa kita nak marah? Salahkan diri sendiri. Selagi kita merasakan orang Cina ni yang merosakkan bangsa kita, maka kita takkan berjaya. Selagi kita merasakan orang lain, bangsa lain merosakkan. Ni sekarang nak tuduh Amerika pula lah, kan? Salah. Bangsa sendiri yang salah, jangan salahkan orang lain. Memang adalah perkara-perkara yang berlaku. Sebagai contoh isu Donald Trump dengan tarifnya, kedebak-kedebuk yang menyusahkan negara. Betul. Tapi adakah kita patut menyasar, oh, kerana dia lah kita gagal, kerana Cina lah tanah aku terpaksa jual. Yang kau jual kenapa? Pasal kau tak mampu kan? Pasal kau mungkin gelojoh, atau mungkin kau nakkan kekayaan yang cepat. Kau jual lah harta mak bapak kau tu. Jadi bila kita menyalahkan orang lain sahaja, bangsa Cina di Malaysia ni, kita akan terus merempat. Yang aku nak sarankan adalah kita perlu berubah. Kita perlu tukar minda kita. Aku pun nak jadi macam Cina tu, memegang ekonomi, boleh membeli tanah, membeli hak aku, mengkayakan bangsa aku, mengkayakan rakyat aku, dan kita boleh duduk lebih stabil. Tidak berharap pada orang sampai terpaksa menggadai jual harta kita, kan? So, jadi kat sini kita share sedikit, kongsi-kongsi perbincangan ini. Aku punya topik, jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Kerana setiap kali kita tunjuk jari 3 ni, tunjuk kat kita lebih banyak salah kita daripada orang lain. Like, follow, comment, share. Terus kita berjuang mengubah minda, mengubah diri, mengubah bangsa, mengubah segalanya kepada kebaikan. Belum sampai negara tergadai. Hati-hati hari ini, kita pastikan kita, bangsa Malaysia, bangsa Melayu, bangsa negara kita semua perlu bersatu padu, bukan bergaduh.